Rapid KL mengaktifkan laluan tren alternatif dan bas ulang-alik percuma selepas sebuah tren LRT Ampang Sri Petaling tergelincir di stesen Chan Shaolin pada pagi 28 Mei lalu. Menurut Rapid KL, kerja pemeriksaan dan baik pulih sedang dijalankan oleh pasukan teknikal bagi memastikan operasi kembali stabil secepat mungkin. Setakat ini, tiada kecederaan serius dilaporkan dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian tergelincir tersebut. Vanakkam Max, dunia OTT Tamil baru anda. Dari tempatan hingga global, daripada klasik ke terkini, daripada trend moden ke warisan budaya, semuanya ada di satu platform. Hiburan dan maklumat, lebih segar, lebih dekat, lebih menyeluruh. Nikmati pengalaman premium pada harga mampu milik. Dan kini, langganan percuma untuk anda. Vanakkam Max, destinasi baru dunia hiburan anda.